Hai semua, saya Muhammad dan hari ni kita ada satu geng yang bertajuk Librarian. Okey, daripada tajuk ni korang tahu dah. Kita kerja kita je library dan gambar belakang nampak buku banyak-banyak bersepak ni ada gambar kucing. Hai. Okey, tak penting, tak penting. Dan game ni saya sebenarnya jumpa kat Steam dan saya baca review dia mostly positif. Very interesting, orang kata bagus game ni, very cozy. So saya nak try lah. Game ni lebih pada kerja susun buku je. Tak apa, kita try. Apa-apa kita try, tengok dulu. Oh, tengok masuk eh. Oh, slownya. Okey, kenaikkan situ. Sekejap Okey, macam dah okey. Okey, baru okey. Kenapa pelik kan sensitivity kenapa rendah sangat? Okey, first dia kata apa? Press E to pick up object targeted by the crosshair. Ada kucing depan muka. Okey. Itu buat apa cik? Yo, drop a book. Dari sini tutorial lah. Kita follow je apa tutorial. Jangan jauh sangat pergi. Oh, boleh ambil banyak-banyak buku. Okey. Kita ambil. Nak. Ada totem dah 10. Lepas tu boleh tukar stack. Ya. Okey cik, saya adalah macam bartender lah. Ya cik nak order apa? Cing. Okey, abang. R. Oh, ada list semua. Okey. Sekarang mana? Apa lagi? Press the book on the hand of a share according to the category. On the map on the both side of the stair. Oh, ada map. Oh, ni map. Map tentang kucing mana? Apa ni? Monsterology. Mana Monsterology? Terus nak cerita game ni siapa yang suka pergi library. Normal tu. Monsterology 1A. Oh lama betul tak ni. Tangga kiri. Oh ni. Tak. Tunggu ni. Empty ada 3 ke? Ni volume 1. Nak. Mana volume 2? 9. Pulau. Yeay, kita berjaya. Settle. Betul kan? Dapat achievement dia kata correctly betul. Okey, maknanya betul ni. Dan ada bersepah lagi buku. Ada over 3,000 buku lagi. Tolong. Lawannya. Apa story kita kat sini? Kita tak ada cerita kan? Apa story kita? Apa berlaku semua benda ni? Inilah hidup kita. Susun buku 666 buku 666. Oh ni pecah semua. Tak ada buang tu. Tak ada yang dah sebandel yang sama ke. Pening kepala ke susun gini. Hello cik, tak ada yang sebandel ke? Ni sebandel ke? Alchemy ada 2. Oh, ni panjang sikit cerita Terbaik gak nak susun ni. Nah, kenapa lah nak main game ni? Saja misalnya. Ada chest. Apa ni? Nah, key. Oh, kena cari key. Oh, nampaknya tak ada key. Pasu. Ada benda. Tiba berlubang jarang pasu ni berlubang. Tak tengok pasu memanglah berlubang. Kan betul dah ada benda. Bijak. Secret boss. Jadi kita dapat kuning kan. Hello chest. Chest kuning ada sana ke? Oh yep, sana. Tengok. Ni namanya experience sebagai seorang gamer. Tahu dah. Confirm ada secret lah. Buka. Ada apa? Potion. Maximum book capacity. Itulah antara upgrade paling pelik pernah tengok. Lalu upgrade macam tambah kuasa ke apa. Aduh, ini transfiguration. Tak tahu lah ni tajuk ni dia orang memang buat ke apa Maksudnya macam memang dia orang reka sendiri ke dia pakai AI tak rapat banyak ataupun dia suruh ni orang hai siapa nak tolong macam itu masa untuk dia kata satu lagi row penuh kan. Lepas tu kita dapat nampak? Tak tahu maybe ada benda yang bantu kita ke. Dia ni banyak kena main mata tau. Memang serius lah. Memang library macam ini mana yang tak biasa pergi library tu memang bosan lah tengok ni. Sonata. Okey, kita ada 2 jenis dak sonata. Macam Winter Sonata tapi bukan. Naked Warrior like macam tajuk. Okey, abaikan juga. Low mana. Okey. Dia macam payah. Kita nak bedal ambil je. Lepas tu nanti kita fikir kemudian jadi ke. Boleh zoom. Onyo kenapa nak main benda ni? Buah alchemy ni apa tadi? My reading ke buah alchemy. Apa?
Buat kami dia warna macam gini. Psychology of Get Back Seat Gaming. Satu kiri, kedua hujung. Okay. Itulah nak lagi main game gini. Game pening kepala. Ini je betul. Kedua hujung. Nombor 10 pos ini. Nombor 2. Oh, mampoi ni. Dia tak ada bagi tolong yang second ni, bagi kita upgrade dulu ke. Saya yang tak tahu. Oh, ada tab skill. Oh, kita ada magic depan ni. Tu upgrade kita sah. Dia yang nak dapat upgrade saja dah pening ni. Ni untuk Book of Spell Explosion. Macam ni Megumin Explosion. Okay tu lah. Ni basic gaming. Jumpa dah satu. Explosion lagi. Explosion ni senang sikit jumpa. Pada mana kau? Explosion dia bentuk depan dia ada macam merah pelik sikit ni kan. Ya betul. Okay, cari buka Explosion lah. Sebelum tu basic gaming mana? Atas ni tadi. Kapan? Bukan. Oh ni 10, 9, 8. Haha, menimbun. Ni siapa punya kerja ni? Baca buku ni. Lepas tu terus tinggal. Oh, tak ada lift ni. Okay. Basically kita dibaca prisoner ke apa? Kena kurung dah ni. Explosion. Okay, kita dah ada 4. Semangat semua, semangat. Macam buku-buku ni, macam buku kau masuk bahagian ni, masuk library, tempat yang bahagian yang membosankan. Macam gitu lah. Sini ada fire ni, boleh kata siapa tengok cerita Doctor Strange gini lah. Apa entah nama tempat ni, tempat buku dia. Visit mana lah kurang kita ni tu buat kerja ni. Mesti dia nenek kata okey bos, dia kata aku dah settle, kau kemas. Gitu lah. Dah cukup apa ni panda lah. Dah letak dulu buku ni. Ni Book of Spell, bagian spell. Destruction magic dengan explosion. You good. 1M. Mana M? Tolong yang ni. Nak dapat ni, dapat apa nama? Upgrade. Yes. Level up. Jaya. So ni ability, tekan pun punya direction di sana ability. Yeay, kita dah berjaya. So dapat 1 point. First apa? Okay, ni paling penting. Jadi buku tu akan datang secara sendiri je. Yes. So macam nak guna 5 kat asal 5. Tak ada ke? Tak apa. Tak. Macam betul. 2, 3. Satu lagi fire. Tahu ke? Bukan. Kalau kita letak yang psychology untuk gaming, letak kemas something. Okay, banyak lagi. Kita ada lagi 3,000 lagi. Semangat semua, semangat. Tak semangat. Ya. Oh, lama ke cooldown dah. So, sekali kita main ni kena tunggu cooldown je lah banyak. Kat mana tadi? Psychology gaming, basic gaming, parallel gaming. Tidy room. Oh ni, tidy room. Nampak? 10, 9, 8, 7, 6. Buku tentang gamer pun ada kot. Tak main-main. So target sekarang adalah kita cuba buat buku-buku yang sikit lah. Macam tu Fire dengan Explosion tu sikit je. Sikit boleh buat yang sampai 10 volume. Menangis memang tak jumpa gitu. Tak jumpa jalan balik Macam ni 6. Tengok macam lebih 10. Kita ambil ada cukup sampai 5 je. Jumpa Fire. Fire 10 mat. Bukan 5. 10. Macam banyak lagi jumpa Fire lagi. Okay. By the way, saya nak cakap sambil-sambil buat ni. Sebenarnya saya pun dulu masa zaman sekolah saya ni orang perpustakaan lah. Jadi kemas-kemas buku ni benda biasa. Jadi orang selalu tanya, kat mana buku? Buku saya kena. Tujuh lah, macam mana orang nak. Kasi ada lah orang main benda ni tak guna ability. Dia buat speedrun. Montah ni 7, 5. Okay. Tak sama buku putih. Metafisik. Yang buku-buku fizik mana yang geng-geng belajar fizik, ni lah buku korang baca lah. Sekejap. Ni apa, spell curing letak sini. Sama therefore IM pun kalau letak sini. Metafisik kalau sini.
Tengok bijak lah cara sunai. Tak kan, betul tu. Okey, satu lagi. Jadi kita jumpa buku I am ni. Pasal buku ni kita pergi pijak buku ni. Tak baik okey, jangan pijak buku okey. Dia ni untuk kalau siapa yang pening, cepat pening, jangan main. Dan jangan tengok lah. Tak recommend lah. Ini pening gini main tengok satu buku saya kepala. Aduh, macam biasa lah. Saya kan suka menyusahkan diri. I am. Okey, dah cukup. Kita masa untuk kita pakai skill kita upgrade rasa susah buku ni. I am. Kau duduk sini. Hilang kau menung macam ni. Fizik duduk sini. Healing poison duduk sini. Fizik kau duduk sini. Dun. Kau muka je kot. Aduh, 3,000 ni cik. 3,000 je. Okey, nombor 5. Clear datang buku. Akhirnya penuh. Yes. Ni auto share tak penting sangat tu. Pada aspek it can be used repeatedly. Maksud dia akan kita akan nampak macam juga kan. So dia kata maknanya kita akan nampak semua kan. Apa nombor 3? Okey, sekarang ni mana yang paling pendek? Ni kot. 1, 4, 5 9 ya. 3. Lagi function. Kau. Kalau lama sedap lah. Masalahnya macam sikit sangat ni. Tak pakai ambil yang tu. Satu lagi tu boleh dapat 2 tu. Azai So kalau mana yang macam tak biasa duduk library tu, try lah tanya abang ni pakcik-pakcik library tu. Selalu memang gini kerja dia orang. Muka dia orang bosan kan, tapi nak macam mana. Bayangkan korang dah tahu datang buat sepah je apa ni, library memang mana tak pakcik tu bosan. Yes. Baru fikir tak dapat lah. Okey lah kita ambil ni lah. Ni sedap ni magic ni. So mana tadi buku kita dah kumpul sikit-sikit lah. Lagu macam opera punya lagu. Kita fizik sini. Pasal fizik saya belajar fizik. Tu je saja nak beritahu. Ya. Fizik apa? Matematik ya, metafizik. Patutnya Dungeon language history ya. Mana lain Survival of Other World. Lagi tak ada gaya. Salah. Kau dia tak berlampu. Tak, kalau tak berlampu dia salah kan. Yep. Ya. Alah, cari tak. Try letak sini. Sini. Ala punya saya try satu. Orang tak tahu berapa lama saya masa try and error. Alah, asal ni psikologi kot. I am metafizik psikologi. Boleh. Mesti ada tempat yang sepatutnya nak kena susun. Contoh macam ni bukan kawasan dia, maybe dia sepatutnya sebelah ni ke. Sebab ini kita ikut pada row, bukan position dia yang betul. Aduh, apa lagi tadi? Mereka order, share top loading. Tengok, proper location sepatutnya. Yes. Sekarang kita dah banyak row. Cepat, faster. Kita dah semangat. Buku dah banyak. Tak ada banyak sangat. Adalah sikit. Lampu mata. Okay, ni poison. Tak apa, sementara tunggu cool down. Kita tak ada nak mencari satu-satu. Saya kepala je. Kita fikir mana cool. Hearing poison. Ni spell kan. Magic lah. Spell. Tak healing magic. Poison. Healing magic. 1k. So tu lah. Game ni dia sepatutnya game ni lebih pada macam cozy lah. Kalau siapa yang rasa cozy lah. Tak tahu, ada korang cozy gini. Dia ada. Dia macam agak cozy lah dengan lagu macam gini. Ya, awak memang nampak macam serabut. Tapi dia start korang dah dapat buku, dapat macam dapat rentak, dapat magic lah, dapat skill macam magic. Awal-awal tadi memang sakit kepala. Macam nak cari satu-satu. Dia start dah ada magic gini, dah membantu. Rasa cozy lah. Tak rasa nak menyompah semua benda ke. Menyompah segala jenis buku lah menyompah. Proper location. Ni untuk susun proper location. Mana magic macam nak upgrade ke? Ni untuk chest. Okay. Masa kena cari kunci lah. Lama kita kena buka mata juga cari kunci yang boleh bantu kita.
Tak, dia game ni dah start. Dah dapat benda-benda ni jadi cepat lah. Kalau tak, menang. Oh, boleh 5 direct. Boleh 5 je lah. Sebelum tu alam-alam tu kita pegang satu buku dah. Psychology of Happiness. Psikologi sini dia. Yang sebelah ni. Sebab nak cari kunci sebenarnya. Dia ada bawah timbunan-timbunan ni. Kalau tak nampak kunci, rupa kunci satu tu lah. Tu pun nasib baik. Ada 4 chest sekarang ni. Sekarang ni kot. Hello, kunci. Ada. Ada. Ada clue dalam gambar ni. Zaman dia bersih lagi kot. Pasal tiba sekarang dah jadi umat hara. Kan betul ada kunci tu. Yeay. Octagon lah. Mana merah. Okay. Stop. Muka. Baru pasal. Dia berani. It's very deep, nasty, stupid, very total disaster. Government, library, very town. Everything over. Oh, bapak. Get your you stand work hard. We finish 100%. Oh, dapat pizza mat dia kata. Thank you Merlin. Tak gunanya Merlin. Takkan ada benda. Tak ada. Okay. Yup. Nampaknya Ferry datang. Ferry buat hal. Ferry macam hai. Lepas tu habis saya pause satu tempat ni. Merlin tak puas hati, suruh kita kena kemas. Hancur ni Merlin. Siapa Merlin? Siapa tengok cerita Merlin? Apa ni? Cerita juga. Akhirnya boleh melompat. Thank you Pakcik Merlin. Tak main-main tinggi. Wih. Tengok dia bawah ni melompat atas. Oh, tinggi. Function. Tak payah berlari kiri kanan. Okay lah, thank you Pakcik Merlin. Ni ada 2 bawah ni. Bukan 1 je. Wih. Sampai pun. Okay. Mana tadi lagi? Psychologist definition of happiness. Maksud bukan psikologi. Maksudnya ni lebih pada sosiologi boleh jadi. Filosofi boleh jadi, sosiologi boleh. Sama ada H dengan J. Hai. Psikologi. Betul lah. Saya yang salah. Tak maaf Encik Merlin. Macam nak buku boleh tarik-tarik ni. Sekejap. Kena ambil sorting tadi. Sorting tak penting pun. Udang pun dah sekejap. Ambil satu buku dah. Fundamental Dungeon Architect. Tara. Banyak. Boleh buat dungeon. Dia ni bau buku-buku lama kan. Bagi saya sedap lah. Ada setengah orang tak suka bau buku-buku lama ni. Nampak kan? Lompat. Dungeon. Dungeon nombor 5. Hayap. Tu penuh kau. Yap, apa yang boleh try untuk sorting. Satu alang-alang Dah ada tingkat 2P. Daripada sorting buat ambil ni Chef Guide. Senang sikit. Tak payah nak baca buku lah. Apa? Warrior Foundation. Warrior 3. Di belakang tak ada. Bawah dia. Warrior. Tak, Warrior tak ada lagi. Buku datang. Thank you. So nombor 2. Mana? Dekat. Baik benda ke? Oh ni. Punya lampu dia. Agak Baru kata. Sebab sekarang kita dah upgrade kita yang boleh datang sekali 5 buku. Jadi syarat kita kumpul 5 je lah. 3. Kalau lebihnya boleh buku assemble. Macam itu lah. Healing etik. Maksud ada kait dengan healing ke kait dengan kerja? Macam buku ni macam cahaya ke tu. Ada yang tu buku repak Tapi kan bila MSC ni macam berbau lah. Macam bukan bau teruk, macam bau buku macam best ke kan. Tahu lah kau minat bau buku. Macam saya minat. Saya minat lah dia macam syak lah bau buku tu. Layan lah. Macam tahu bagi saya suka bau buku. Dia macam kalau kau baca kan, dia macam buku lama, dia sedap bau dia. Dia lain lah dengan, sebab setiap buku dia ada bau yang sendiri lah. Macam bau majalah lain. Itulah. 3 masuk. Kadang benda ni macam tak keluar. Dia macam tak keluar Dia pening sikit je. Apa ni? Midnight Summer Sweet Dream. Boleh lah kau. Ada apa-apa pelik Ni lebih ada muncul yang buku drama ni. Orang TV 3. Tinggi kau. Ini ramai orang baca novel
Oh, macam saya tak macam saya zaman kecil dulu baca novel, dah besar ni dah jarang lah. Jarang, terus tak baca lah macam gitu. Sekarang dia makin susah, so buku dah start macam tengok lah, tadi kan mula satu row, sekarang jadi 2, lepas tu sekarang jadi 3, jadi 10 terus. Oh ni terus pukul 8 tau. Hehehe, mudah kerja. Buku apa ni? Romance novel. Larang dekat sini. So kita kutip dulu 5. Thank you. Mana sepihan 6 kat tepi ni. Tahu ada macam satisfying lah kalau mana yang sebab di volume kan ada buku macam ada setengah buku macam ni ada 3 nombor. Jadi kita susun dia macam cantik lah. Ada setengah buku dia macam ada gambar kat tepi, kat tulang buku ni nampak ada strip bergabung. Macam ni, tahu lah kat sini ada. Tak ada ni pada nombor je tulis. Ada, kalau ada tu lawa boleh nampak dia macam corak dia. Corak dia bersambung. Ada setengah novel dia orang buat macam gitu. Dia ada sambung-sambung. Ini tak ada. Buat apa lah. Dragon summoning. Show. Tak ada orang nak summon dragon sekarang ni. Jangan apa ni. Kan kita kena apa ni, kena kunci kan. Sekejap. Ya, kita kena kunci kan. Jangan keluar-keluar nanti Mereka kata no, kita ada sikit lagi kau kena susun. Ya orang tua. Magical economy lah. Ekonomi lah. Assemble buku ekonomi. So kalau mana yang nak main tu macam purpose, make sure kau kutip yang mata dulu lah. Tu function lah. Sebab senang nak kau nak cari walaupun dia sekejap. Tapi kau boleh spam lah sebab dia sekejap gudang. Lepas tu baru lah kau boleh spam untuk yang assemble buku. Lepas tu dah settle. Macam gini. Tu boleh pick up 9. Maksudnya dah full dah kot. Betul? Yep. Jadi kita kutip satu je. Kan? Satu je. Assemble. Sak. Cukup 10. Dah settle. So kita tak perlu dah skill mata tu. Mata tu just untuk buat rasa-rasa je. Yang awal rasa susah. Lama senang ke. Dia macam ni lah. Macam kehidupan lah. Mula memang susah. Lama-lama kita try. Dan kita macam senang ke. Sebab kita dah terbiasa. Jadi ni kita dapat upgrade. Macam itulah hidup. By the time saya record dah 10, dah sejam dah. Kejap je rasa. Awal rasa macam serabut dah. Macam senang rasa. Aduh. Sini apa kau ni? Study magical civilization. Civilize lah kau. Masalah kunci tak jumpa lagi. Kunci. Oh atas tu. Kunci. Tak. Lilin. Apa lilin atas ni? Takkan terbakar pokok-pokok. Oh lampu. Ya. Kunci. Kan agak ada kunci atas ni. Kalanya lilin dia tak terbakar ke buku So game ni kadang dia ada buat ni. Macam saya cakap dia ada buat speedrun. Memang gila-gila ada orang. Ada orang juga dia buat. Dia main balik game ni dia macam untuk apa ni, untuk bagi nak try kalau tak pakai langsung better spam dia. Better spell kau, spell apa-apa. Gila ke orang macam gitu. Apa penatnya. Kutip satu-satu, cari satu. Itu orang yang jenis banyak masa. Dia tak ada kerja ke apa, boleh buat itu. Cakap saya no. Saya banyak kerja lain. Terangkat. Apa ni? Maximum carrying book capacity. Masalahnya satu shelf panjang ni cukup 10 dah. Dia tak perlu pun. Bayangkan orang tu library yang korang tukang pakcik buku, dia baca-baca toing lompat tinggi. Mantap terkejut orang-orang tua. Betul. Cakap pasal buku lah. Masa saya kerja jadi apa ni, librarian sekolah, adalah jumpa makanan ke apa-apa orang selit lah ni. Macam wajar ke lah. Jumpa buka-buka, aduh buku chewing gum lah dalam ni. Sakit hati. Oh panjang ke Encyclopedia 10,000 Summon. Macam lagu ni macam kalau siapa yang main game dia yang dekat tentang macam ada kait dengan cult ke apa ke, religious ke, kan keluar lagu-lagu ni macam Rome ke, dekat Rome kan. Macam itu lah game. Dia macam game Assassin's Creed macam itu lah bunyi lagu dia. Assassin's Creed yang Brotherhood. Tak boleh upgrade dah. 2 point. Patut dia boleh upgrade tadi ke? Yeay, kita dah upgrade benda esok ni. Tadi cakap macam tak nak lah. Lasap upgrade ke? Dia susun. Betul nombor 4. Aduh. Oh, kat sini So nombor 4. Susun, auto susun. Wow. Sekejap sendiri. Tapi kalau kita tak ada buat sorting dulu, function lah juga ni. Masalah kita dah ada skill sorting. Ya, dia kalau nak laju tu tak. Ya, boleh.
Nampak lah kefunctionan dia. Tak function lah. Settle dah cool down. Okay, saya stop kat sini dulu lah, sebab banyak kita dah settle. Awal-awal tadi macam lembab kan. Tak ada. Sekarang kita dah laju. Dan backstory kita kat sini, apa ni, ini PC kan? Rasa macam PC betul lah. Ya, tengok balik. Ferry. Ferry, sorry. Ferry. Yap, Ferry. Ferry datang buat sepa. Pakcik Merlin marah. Dia suruh kita kemas. Sebab kita library. Kerja kita kemas buku. Cari buku. Something. Yap. Kita kemas ni. Dan kita dah awal kita dah satu. Lepas tu dah start susah. Sekarang dah senang lah. Sebab kita dah ada magic. Of course lah. Kita main magic lah. Memang kita guna magic lah untuk mudahkan diri. Dan sekarang dah senang. Daripada 1 jadi 33 row kita berjaya. Tapi still ada lagi 2,700. Yep, lagi 2,700 buah buku lagi nak kena susun. Okay, saya stop sampai sini dululah. Terima kasih semua sebab sudi melepak dengan saya di library ni. Bosan-bosan tengok orang susun buku. Okay, jumpa di video yang akan datang. Okay, bye-bye.